Okay, alright. So, soalan yang pertama, keyword dia adalah cari dalam sebutan pi. Which is your answer must be in pi lah, dalam sebutan pi. Sudut kek yang dipotong keluar. Yang dipotong keluar adalah this one. Ini 70. Ini soalan dalam buku modul sebenarnya. Tukar ni je. Okay, so 70 tu dalam radian kan nak? So, 72 darjah jarak pi per 180 darjah. Okay. Sama dengan 2 per 5 pi ataupun 0.4 pi. So, this is one mark. Satu markah kat sini. Okay. Senang saja. Pi per 180. Kalau nak cari daripada reading kepada darjah, 180 per pi. Yang tu je. Okay. So, soalan B, seterusnya. Bila ada perkataan seterusnya, you have to use information yang you dapat daripada atas. Soalan SPM yang sebelum-sebelum ni, bila ada perkataan seterusnya, you tak guna habis. Habis markah. Okay. So, seterusnya, perimeter kek yang dipotong. So, you tahu ni 10. Ini 10. So, you have to know dia punya panjang lengkok. Okay. So, B1, 10 tambah 10. Panjang lengkok S sama dengan J theta. J kita adalah 10. Theta kita tadi dapat dah 2 per 5 pi. So, selesaikan awak dapat 20 tambah 4 pi. Kita tambahkan. Ini jawapan dia. So, satu markah. The whole thing is satu markah. K1. This one is N1. K is kira. N for jawapan. Okay, you tulis tu saja tak dapat markah lah. Okay, perimeter. B2. Luas permukaan bahagian kek yang tinggal. So, the remaining ni, so you kena cari dulu. Sudut yang tinggal tu berapa? So, the whole bulatan adalah 2 pi. Kan dia kata seterusnya. Maka kena pakai maklumat yang kita ada tadi. 2 per 5 pi. Ni mesti ada. You tak pakai ni, you kira balik 360 tu 72 sampai 288 tu cikgu tak terima. Tak terima, terus automatic the whole thing kat bawah 2 markah tu hilang. Mesti nampak 2 pi tolak 2 per 5 pi. Ini mesti ada. Dapat berapa 85 85. 2 kali 5, 10, 10 tolak 2, 8 per 5 pi. Nampak 8 per 5 pi baru dapat markah. Kalau tak, tak ada. Sebab perkataan seterusnya dah cakap. Seterusnya, maka you have to use all the information given to you. Okay, baru kita cari luas permukaan. So, 1 per 2 saya cari, which is 10. Kuasa 2, darab 8 per 5 pi. Markah dia kat sini. Bila nampak 8 per 5 pi, baru dapat markah. Tak ada? Tak ada lah. This is markah macam SPM tahun lepas. Exactly macam ni dia minta macam ni. Sini dah hilang banyak markah. Jawapan ni berapa cikgu tak ingat. Siapa boleh tolong? 80 pi. 80 pi cm kuasa 2 N1. Dapat? Dapat? Okay. Alright, number 2. Okay, ni pun dalam buku modul juga. Ni dah pakai. Dia kata guna pi ini. You tak boleh pakai kalkulator. Pi sama dengan 3.142. If given like this, use like this. Jangan pandai-pandai nak guna pi dekat kalkulator. Akan different lah. SOR. Where is SOR is here. Ni SOR. So dia kata jari dia adalah 16 kat sini. Ni 16. Manakala PRS ni adalah 12. Nampak tak ni segitiga bersudut tegak? Okay, so kita ada O, kita ada H. Kalau O dengan H apa? Sin, cos ke tangent? Sin. Sin. So, sin sudut SOR sama dengan 12 per 16. Mau markah Satu je. So, calculate lah.
SOR akan dapat 0.8482 sebenarnya. Right. Kalau dalam radian mesti 4 titik perpuluhan. Ingat, radian mesti 4 titik perpuluhan. Darjah 2 titik perpuluhan. Banyak kali dah sebut daripada tahun lepas lagi. Okay. Alright. Take note lah. Tulis lah macam mana sekalipun. Okay. So, satu markah 8482. Seterusnya, cari luas kawasan melorek. Okey, luas kawasan melorek ada banyak cara nak selesaikan. 2 je lah cikgu tahu. Tapi yang paling senang cikgu rasa ambil semua sekali tolak dengan sukuan. So awak cari luas sukuan SPR. So 1/2 J 12 kuasa 2 darab dengan 90 darjah. 90 darjah adalah pi per 2. Pi per 2 radian. So awak dapat 1/4 bagi 2, 1/4, tolong jap, 1/4 bagi 4. 36, betul tak? Betul tak? Betul. Betul. Okey. Itu baru luas sukuan SPR. Next, cari luas segitiga tu. Okey, guna teorem Pythagoras, you tak boleh pakai 1/2 darab 12 darab 16 sebab luas segitiga adalah luas tapak darab tinggi. SOP. Sama dengan 1/2 darab 12 darab. So nak cari PO pakai teorem Pythagoras. 16 kuasa 2 tolak 12 kuasa 2. Berapa? 2 berapa kira-kira? 10.583. 58? 3. Belakang 3 dia tak? Kosong. Hmm? Kosong. Kosong dah biarlah. Masa mengira, ni masih kira lagi ni. Ambil 4 titik perpuluhan. Dekat jawab last sekali tu baru ambil 2. Sekali kita tengah mengira, selagi kita ambil 4. 0.5830. Tolong. Dapat berapa? $63.498. Berapa? 63.498. Nak ambil belakang 8? Tak ada. Tak ada dah. Okey. So tu luas segitiga tu. Kita nak tolak dengan luas sukuan ni. Luas sukuan. So cari luas sukuan pula. Okey, luas sukuan SOQ. Tadi dah dapat dah kan? 1/2 16 kuasa 2 darab 0.8481. Saya cari ke cikgu apa jawapan? Berapa? Berapa? 81, 82, sorry. Berapa? 108.5696. 10? 8.5696. Okey, baru ambil 36 pi. Alamak, silap. Ini 3.142. Tolong cari Sat. 3.6 darab 3.142 berapa? Berapa? Berapa yang ni? $113.112.
Okay, so luas kawasan Peloret sama dengan 113.112 tolak tambah dulu dengan luas segitiga tu 63.498 tolak dengan luas sektor 696. Cari jawapan kat cikgu 64 point. Nampak 4 point. Mesti 62. 68. 60? 68. 68 point 04. 04 cm square. Jawapan last ni macam ni baru boleh 2 titik duluan. Selagi tu berkira lah anda. Okey, so kat mana markah? Ni adalah 4 markah. So mana-mana antara ni atau ini satu markah. Markah kedua adalah di sini. Markah ketiga Johor tolak ni. Markah keempat ini. Yang satu. K1, K1, K1. Atau K1. Atau K1. Macam tu. Okay. Next. Number 3. Alamak ni senang je ni. Kan nak belajar. Okay. Kalau masuk 3 terus you akan dapat kosong which is infinity. So kat kita ada lagi 2 cara soal. X menghampiri 3. Atas tu kita faktorkan. X tambah 3. X tolak 3. Per 2 ni boleh faktor. X tolak 3. Stop. Potong. Selagi tak selesaikan, masih lagi had itu ada. Kenapa? Yang markah ni, kalau cikgu strict ni memang you tak dapat markah. Baru masuk markah 3 tambah 3. So dapat jawapan 3. Satu markah. K1, K1, N1. Kenapa pergi buat terus infinity? Patutnya you sama ada you setkan kalau ada set F conjugate atau you faktorkan. Kalau yang boleh masuk nilai tu sampai dapat kosong tu, yang tu lah. Okay, B. Bezakan ini dapat ini. Bezakan ini yang kat dalam ni dapat tu. So ni pakai UV. U sama dengan V sama dengan H tambah 4. U prime dapat 3. V prime dapat 1. Okay, salah satu betul dapat 1 markah untuk U prime dengan V prime. Masukkan dalam rumus. H tambah 4. Darab 3. Ini dengan ini. Tolak sebab dia bahagi. 3H tolak 5 darab 1 per. Ni pun buat dalam kurungan perkan dengan V. H tambah 4. Kuasa 2. Markah kedua. Masukkan. Yang pergi mengabang-abang tu kenapa? Selesaikan. 3H tambah 12 tolak 3H. Negatif jumpa negatif. Dapat positif. Kat sini yang ramai salah. Per yang kat bawah ni tak payah dapat. Ni saja keadaan begini. So awak dapatlah 17. 17 per H tambah 4 kuasa 2. Maka H sama dengan 17. Markah. 3 markah. 1. Ni kat sini atau ini ke sini. Kenapa nak kena buat marah-marah? Okey. Dapat tak yang ni? Dapat. Dia kata dia dapat. UV je. Okay, next. Fungsi kecerunan. Fungsi kecerunan is dy per dx. Satu lagi nama untuk dy dx apa? Satu lagi nama.
Satu lagi nama untuk dy dx. Apa dia? Guys, takkan lupa dah kot. Makan lemang banyak sangat. Apa? Guys, apa lagi nama untuk dy per dx? Satu lagi nama. Tak ingat ke? Apa jawapan dia? Masya Allah. Kecerunan? Kecerunan apa? Kecerunan tangent. Yes, kecerunan tangent. dy per dx ni dua nama. Kecerunan tangent atau fungsi kecerunan. Ni soalan dalam buku modul ni. So, bezakanlah dy per dx sama dengan 2x tambah 3. Ni soalan senang je cikgu bagi. Ini pun dah buat dalam kelas. So, ni dy per dx kita ada. Ni tak ada. So, kena bezakan dulu. d squared y per dx squared sama dengan 2. Bezakan yang beratas. Itu markah. Masukkan dalam ni. X kuasa 2 darab 2 tolak 3x. dy per dx kita dapat tadi 2x tambah 3. Markah lagi. Selesaikan. X kuasa 2 tolak 6x kuasa 2 tolak 9x. So dapat negatif 4x kuasa 2 tolak 9x. Jangan buat apa tu hashtag. Sebab ada yang pergi faktor kan. Cikgu tengok yang atas lah, cikgu ambil. Tinggal dalam macam ni pun tak apa, tak ada masalah. Jawapan N1. Salah kira, salah darab, tambah tolak lagi pun salah. Persamaan tangent dan persamaan normal pada titik ni. Tadi kan kita dah bezakan dah. So, kecerunan normal, tangent, 2 gantikan dengan koordinat X. 2 tambah 3. Awak dapat 7. Ini kecerunan tangent. Maka persamaan tangent adalah Kecaan IBS adalah X tolak X blok Y tolak 6 dengan 7 darab X tolak 2. Gantikan dengan koordinat Y tambah X tambah 6 tolak 8 jawapan dia. So maka kat sini dengan kat sini K1 N1. Kecerunan normal. So kena tunjuk, kan dah cakap banyak kali dah. M normal darab kecerunan tangent sama dengan negatif 1. So M normal sama dengan negatif 1/7. Ni ada baru satu markah. Masukkan dalam tu. Y tolak 6 sama dengan negatif 1/7. X tolak 2. So Y sama dengan negatif 1/7. X tambah 44/7. Ini markah. Benda yang sama, simple je. Sama je kita buat dalam kelas. Tak ada minta susah-susah. Kan dia cakap, kalau ni kena tunjuk. Okay, next. Discrete boleh dibilang. Countable, selancar, boleh diukur. Kena pakai measuring tape. Kena pakai apa lagi? Pita pengukur apa tu? Measuring tape lah. Kena pakai penimbang. Tinggi is selanjar. You kena pakai, kena ukur. Bilangan buah. Discrete. Masa. Selanjar. Bilangan kereta. Discrete. Bilangan anak. Discrete. Panjang daun. Kena kira. Selancar. Jangan terbalik lah. Selancar dengan discrete. Discrete boleh dibilang. Okey, ni K sama dengan 1/4. Tolak 1, tolak ini, tolak ini, tolak ini, tolak ini. You akan dapat 1/4. Okey. Kalau yang ni, you kena menjadikan semua per 16 lah. So 1/16, ni jadi 4/16. Ni jadi 6/16. Okey. So kita ada paling tinggi 6/16. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 1/16 kan? 1/16. Lepas tu 4. 1, 2, 3, 4.
Ni 4. Tulis balik yang original. 4 pula 1 per 4. Tu 3/8. Ni 3/8. Pakai pembaris. Yang inoki ni. Lepas tu ini. 1. Kena ada ni. Yang hujung tu kena ada. Jangan buat bulat. Ni 2. Ini 3. Ini 4. Cikgu lupa pula kelas IBS. Ni kena ada titik-titik ni. Kena ada titik-titik. Okey, kena ada titik-titik tu. Kat part C kena ada label. Ni cikgu dah label sikit dah siap dah. 2 markah untuk semua part C betul. 1 markah kalau 2 part C betul. Boleh dilabelkan dengan betul lah. Ini soalan SPM terlepas. Okay, next. Ini pun dalam buku apa tu? Buku modul ni sebiji. Buku modul. Ya, ni cikgu buku modul. Awak buat fajar pagi tu. Awak tak buat, memang awak tak boleh jawab sebenarnya. Bergrade A. So, P X lebih besar daripada 2.1. Cari kebarangkalian, kena tukar jadi Z. So, 2.1 tolak min 1.9 per dengan 0.3. Exactly macam ni baru dapat markah. Kalau tak dapat markah. So, dapat P Z lebih besar daripada 0.667, tak silap cikgu. So, jawapan dia adalah tengok dekat belakang berapa. 0. apa. Benda dapat jawapan dia. Yang nombor 2 ni kebarangkalian dia apa? Dia nak taburan normal piawai. So, untuk nombor 2, case macam ni. Ini pun ada ni. P, Z. Ni Z. 1 kat sini, 1 dekat sini. Ambil balik yang awak dapat ni berapa. 0. Cikgu tak ingat berapa jawapan dia. Apa awak letak kat sini. Ini M tolak 1.9 perkan dengan 0.3. Kawasan ni kat tengah. Lorek kan. So, untuk ni cara nak jawab kan di antara B, M, X 2.1 sama dengan 0. Berapa tadi dia bagi? 6938. Okay, tukar jadi Z score. M tolak 1.9 per 0.3. Ni Z 2.1. Tadi dah cari kat atas. Tak tulis yang ni pun tak apa. Okay. Yang kanan ni sama dengan 0.6938. Ni markah yang pertama. Lepas tu you kira. Okay. Nak dapat kawasan melorat tu 1 tolak ini tolak ni. Okay. 1 tolak tu. So 1 tolak PZ lebih besar daripada kawasan yang depan ni. Tolak PZ lebih besar daripada M tolak 1.9 per 0.3 sama dengan 0.6938. Kita pakai kat ni. Ini tengok selesaikan. Kita tengok kat kelas nanti lah. Okay, yang ni. Sebab cikgu tak lihat kan. Jawapan dia berapa yang IBS, kita ingat apa jawapan dia. So ni boleh tengok balik buku hijau. Hijau dalam buku modul pun ada jawapan dia. Tapi cikgu nak cakapnya, markah pertama adalah kat sini. You tukar jadi Z. Okey, dapat? Tak dapat sebenarnya. Nanti kena buat balik. SPM memang naik. Okey. Okay, Rush boleh keluar tinggalkan IBS. Sebab IBS tak belajar lagi kamiran tentu. Tapi kalau you nak stay, dipersilakanlah untuk Rush. Kalau tak, you boleh keluar. Okey, IBS kita teruskan dengan kamiran tentu. Betul tak masuk lagi kamiran tentu? Yes, no, kamiran tentu. IBS. IBS. Belum. Akil. Belum. Okey. So untuk Rush nak keluar silakan.
Nak stay pun boleh, tak ada masalah. Terpulang pada. So kamiran tentu, beza je dengan kamiran tak tentu. Kamiran tak tentu ada C. Kamiran tentu, kamir ni adalah sebenarnya kita mencari luas di bawah lengkung. Contohnya macam ni, lengkung yang ni. Macam mana kita nak cari luas kat bawah dia ni? Takkan nak pergi pakai pembaris? Tak boleh kan? Kalau segitiga pentagon semua tu ada rumus topik untuk bawah lengkung. Macam kamiran tak tentu tu, you don't know sampai mana limit dia. So kalau macam ni, ni kata kita nak cari kawasan bawah. Okay. So kamir yang paling tinggi atas A. Lepas tu apa lengkung ni punya ni lah. Fx dx. Ni rumus dia. So kita nak tahu daripada A ke B tu apa berapa luas dia. So kita guna kamiran. Okay Naura. Alright. So yang pertama kamir macam biasa. So, X power jadi berapa? Power jadi berapa? Hamidah? Hamidah? Oh Hamidah. Cikgu. Jadi power jadi berapa Hamidah? Jadi 5. Good. Betul. 5/5. Ada tak tambah C? Tak ada. Sebab ni kamiran tentu. Dia ada had atas dan had bawah. So, kita buat square bracket. Letak 2 kat sini. Letak -1 dekat bawah dia. Jangan besar sangat Just nice kecil macam tengok dalam square bracket tu. Boleh mudahkan tak? Boleh kan? Jadi X kuasa 5. Yang mana boleh mudahkan. Jangan biar awak bawa. Sebabnya nanti menyusahkan hidup awak. Okey. Lepas tu masukkan nilai had. So, masukkan 2 dulu. Jadi 2 kuasa 5. Tolak. Masukkan had yang bawah -1 kuasa 5. Macam tu. Okay, 2 kuasa 5 tolong. 2 kuasa 5 dapat berapa? Dua kuasa 5? 32. 33. Tak, -1 kuasa 5. 1 kan? So, jadi tambah jadi 30. Okay, dalam exam, aku nak cakap dalam exam paling nak tengok kena ada adalah ni. You masukkan nilai, you gantikan nilai. Mesti buat dalam bracket. Hatta kosong sekalipun, mesti buat dalam bracket. Okey, dapat nombor 1. Dapat nombor 1. Dapat. Nombor 2. Bawa naik atas dulu. 3 X kuasa -2 dx. Baru kita kamir. 3 X power jadi -1. -1 per negatif. Bila you dah mulakan kamiran, hilanglah notation dia tu. Tapi kat sini 4, sini 2. Cantikkan dulu kat dalam square bracket. -3 per x. 4, 2. Okay. Lepas tu, kan masuk. -3 per 4. Masukkan yang atas tu dulu. Tolak. Masuk yang bawah pula. -3 per 2. Untuk balik bracket, square bracket. Okay, pastikan cukup awak punya penutup bracket tu. So dapat sama dengan -3 per 4. Negatif positif 3 per 2. Tolong cari jawapan. Tak payah pakai kalkulator ni. Berapa? Berapa?
3/4. 3/4. Iras, kalau Iras nak keluar is okay Iras. Sebab Iras tak belajar lagi yang ni. Okay. Next, number 3. Okay, tukar dulu. 8 X kuasa 1/2. Oh, tak kami lagi. Jangan tinggalkan dia. Dx. Kita kami. 8 X kuasa. Berapa Tengku? 1/2. Oh, 1/2 tambah dia 3/2. 3/2. Good. 3/2 per 3/2. Nampak tak? Dah jadi berlapi-lapi tu. 16, 1. Jadi berapa? 8/3/2 tu dapat berapa? 16 kan? 16/3 X kuasa 3/2. Betul tak? 16/3. Betul. Okay. Then masukkan had atas dan had bawah. So 16/3. 16 kuasa 3/2 tolak 16/3 kuasa 1 3/2. Okay, cari jawapan. Berapa jawapan dia? 4, 3. Berapakah jawapannya? Berapa? 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 Tiga enam. Okay, terima kasih Alia. Lupa unit square. Tak ada unit square. Sebab luas. Okay. Next. Number 4. Okay, number 4. Sama je. Walaupun dia ada ungkapan kat sini. So, 2x kuasa 2/2. Apa? Alia? Kalau 7 jadi apa? 1. Beza. Kalau kami jadi apa? 7x. Good. 7x. Masukkan 2. Okay. Atas tu boleh tak? Cantikkan dia, nak kecilkan dia. Boleh tak? Boleh kan? 2 bahagi 2 jadi apa? 1. 1 kan? So x kuasa 2 tolak 7x. Macam tu. Kita kena buat dia menjadi macam a bit meticulous lah. Satu-satu bagi nampak cantik. Okay, then nampak tak? Dia adalah ungkapan. Tadi sebutan sahaja kan? Satu je senang. So sekarang dia ungkapan. Dia akan jadi double ke kuasa 2 tolak 7 darab 3. Ini 1. Tolak untuk had bawah pula. 2 pula. 2 kuasa 2 tolak 7 darab 2. Macam buat satu-satu. Ini untuk 3. Yang ini untuk 2. Okay. Square bracket lupa. Square bracket kat belakang. Okay, yang color kuning tu dapat berapa jawapan dia? 9 tolak 21. Negatif 12. Tolak 4 tolak 14. Negatif 10.
Betul tak? Betul tak cara kira? Yes or no? Betul. Yang ni, so, bila ada ungkapan, you kena berhati-hati sikit. Okay, yang atas. So, dapatlah jawapan dia adalah apa? Negatif 2. Dapat? Dapat tak? Dapat. Last one lah, last one. Okay. So, X jadi apa? X kuasa 2. Good. Per X 2. kuasa 2 per 2 pula X kuasa 3 per 3. square bracket kan dia. Sini 1, sini negatif 1. Boleh kecilkan tak? Mudahkan ke kecilkan ke tak kan? Okay, gantikan. Ni. Ni. Okay. So 1 kuasa 2 per 2. Tak. 1 kuasa 3 per 3. Ini untuk had atas. Tolak. Untuk had bawah pula. Negatif 1 kuasa 2 per 2 tolak. Negatif 1 kuasa 3 per 3. Gantikan exactly. Masuk. Mesti buat dalam bracket. Mesti buat dalam bracket. Cikgu cakap banyak kali dah Ingat awak banyak hilang markah terutama IBS bila benda yang mudah. Awak suka mudahkan benda yang suka mudahkan sangat lah. Okay. Kita tak nak kehilangan markah. You patut dapat A+ lagi, tak dapat A+ sebab hilang markah. So dapat yang kita dapat 1 per 2 tolak 1 per 3. 1 per 2 tolak. Yang ni pula dapat 1 per 2 tolak tambah 1 per 3. Tolong kira kat cikgu. Yang kat depan ni dapat berapa? Yang kat depan dapat berapa? Ni dapat berapa? Satu per 6 cikgu. Betul. Tolak. Pakai kalkulator tak lah. Pakai kalkulator. Kira lah pakai otak. Korang dah makan lemak banyak sangat ni. Okay. Yang kali saya dapat berapa? Jangan pakai kalkulator. Berapa? 5 per 6. 5 per 6. 1 tolak 5 per 6 dapat? Jangan pakai kalkulator. Dapat? Dapat. Berapa? Berapa? 1 per 6 tolak 5 per 6. Berapa? Saya pakai kalkulator. Guys, berapa jawapan dia? Negatif 2 per 3. Nak sebelum 2 per 3 tu. Negatif 4 per 6. Yes, negatif 4 per 6. Baru negatif 2 per 3. Ni Amira pakai kalkulator lah tu. Terus dapat negatif 2 per 3. You kena sometimes you have to exercise your otak lah. Mau kita cakap. Okay. Nombor 6 ni cikgu nak someone buat dan nanti up dekat group supaya cikgu boleh tengok you punya tulisan. Macam MBI kak. Macam mana you tulis. Okay, nombor 6 siapa nak? Siapa nak nombor 6? Nombor 6. Nombor 6. Ada tak? Okay, Didam nak. Adam nak. Okay, so Adam. Nombor 7 please.
7. Azim, good. 8. Iras, okay, no problem. Number 9. Tengku, okay. Cikgu nak tengok penulisan. Macam mana you tulis? Cikgu nak benda tu tak sepatutnya buat, awak pergi buat. So cikgu boleh tengok dan kawan-kawan pun boleh belajar. At the same time. Nombor 10. Okay. Bushra. 11. Iman. Okay, Iman. 12. Any takers nombor 12? Nombor 12. Anyone? Why? Kenapa tak nak nombor 12? Why? Nombor 12 cikgu bagi hint sikit. Tulis bagi cantik-cantik yang belajar dari sekarang. Tulis bagi cantik. So 2x tolak 1 kuasa. Ni kan 1/2. 3/2. Okay, kan dah belajar kat kelas macam mana kita nak base. Kami kan kalau macam ni. Siapa nak? Anyone? Cepatlah 7:30 dah ni. Cikgu nak stop lah ni. Anyone? Alia ambil. Boleh tak Alia? Boleh. Boleh, tak ada masalah. Kita belajar kan? Kalau salah kita belajar daripada kesilapan. Tak susah pun. Ya Tarek. Oh, cikgu lupa nak forward kat kelas Tarek. Exam awak, jadual exam awak. Anda keluar dah. Matematik AdMath awal BM, tak salah cikgu BM, BI AdMath. Gila. Sekejap, let me see balik. BM 13 April, BI 14 April, AdMath 15 April. Ini bukan jadual daripada sekolah, ni jadual daripada JPN. Waktu bio, prinsip account, sejarah, maths 20 April, fizik, sains, PQS, kimia. Sekejap cikgu forward kat kelas IBS lah. Kelas atau kelas ni. Amali bio, fizik, kimia is on 27, 28, 29. Lepas tu habis. Lepas tu lepas cuti pekerja you naik tu ada ujian lisan PQS pula. Barak tak ada apa. Salah ni barak asal ni. PKS dan barak. So cuti ni ready lah. Ya, ulang lagi sekali cikgu ambil SPM masa bulan puasa dan raya. Nanti bolehlah buat flag juga. Nanti akan datang. Alright. So jangan lupa lagi upkan awak punya ni. MS ni tak susah. Yang susah dia bila kita tak faham. Bila kita tak faham, you kena tanya. Banyakkan bertanya. Tu je. Boleh buat. Biasa remind kawan-kawan. Sentiasa bagi semangat kat kawan-kawan. Jadi modulus. Sentiasa mempositifkan. Bukan tak boleh buat orang buat. So you just need your time sahaja. Semua orang akan shine at their own time lah. You nampak Didam tu dah dapat ikhlas hebat lah dia. Dia pun ada struggle dia sendiri. How dia bukan automatically terus nak ikhlas. Apa struggle Didam dekat belakang tu. You tak nampak, you nampak dia dapat ikhlas je. You tak nampak dia punya struggle. Semua orang ada struggle tu. You tak shine pada time je. Mungkin Didam tu dah shine dah nampak dah dia punya ni. Mungkin your time yet to come. Jangan risau. Jangan compare diri awak. You have to trust yourself. You kena tahu your potensi diri. You pave your own you pave your own path. Cikgu suka pakai ayat ni. You pave your own path. You tak payah tengok orang lain. You tengok you saja. You nak apa? You nak jadi apa lepas? So, nak inspired tu silakan. Tapi, jangan compare dengan diri sendiri. Dia tak apalah. Dia pandai. Dia kena pandai. You akan shine at your own timeline. Mungkin orang tu awal. Mungkin awal lambat sikit. Jangan compare diri sendiri. Jangan kata diri tu tak pandai. You pandai. Cuma mungkin belum bersinar. Okey anak-anak semua.
ke, I would like to stop here. Terima kasih untuk pagi ni, bangun awal, fresh, belajar. SPM ni biarlah ambil sekali saja dalam hidup anda. Takkan ambil SPM ulangan kan? Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu.